Assalamualaikum dan selamat pagi. Good morning internet. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Apa khabar hari ini? Harap-harap baiklah Aku semestinya dalam keadaan baik, alhamdulillah. Kerana hari ini kita akan ride ke Desaru Bike Week. Tapi dia akan ada plot twist sekejap lagi. Aku join group Big Wing Setapak untuk ride ke Desaru Bike Week. Tapi mungkin kita orang geng-geng Transup akan ada plan lain lah nanti. Kita tengok dulu macam mana. Tapi kita akan follow konvoi ni lah sampai JB. So, selamat menonton guys. Jangan lupa tonton video ni sampai habis. Alright, plan dia macam ni. Aku sekarang menghala ke Arena Seremban. Tapi plan asal dia aku sepatutnya kena pergi Big Wing Seremban. Seremban kata. Big Wing Setapak. Kena pergi Big Wing Setapak and then gerak sama-sama dengan diorang lah dari Big Wing Setapak. So estimate peserta untuk program ride ke Desaru ni lebih kurang 100 orang ke atas lah, 150 macam tu kot, tak silap aku. Tapi ada setengah rider-rider yang buat macam aku juga, jumpa dekat Seremban dan tempat-tempat lain lah, kepada grup masing-masing lah. Nanti bila konvoi dari Big Wing Setapak tu sampai ke Seremban, so kita orang akan kumpul sama-sama dan gerak sekali lah. Aku sebenarnya plan nak pergi Big Wing Setapak juga, tapi disebabkan wife aku kurang sihat, so aku decide untuk tak keluar awal sangat lah dari rumah. Jadi aku keluar lepas subuh. Kalau nak pergi Big Wing Setapak kena keluar sebelum subuh. Nanti daripada Seremban tu kita orang gerak lah. Tentative dia kita orang dah dapat daripada admin yang organize ride ni. So kita just follow je lah. Semua aku baru nampak sebiji je motor. Aku kat Twin tadi, belakang aku dia dah lintas. Yang lain aku macam tak nampak. Rasa macam ramai semalam yang gerak daripada, maksudnya ikut elite ni, ikut highway elite. Tapi so far tak nampak sangat lah. Alright guys, enjoy the rest of the video. Aku harap kalau ada kekurangan ke apa ke, korang komen lah. Untuk aku tambah baik kualiti video ke, apa tu, jalan cerita video ke kan. Sebab aku main shoot je ni. Alright guys, hari ni cuaca alhamdulillah tak panas dan tak mendung sangat. Di tengah-tengah. So cuaca macam ni memang sangat syok lah kalau ride. Aku pun pakai mesh jacket hari ni, memang tak panas sangat. So harap cuaca ni berkekalan sampai ke JB lah. Alright guys, dah kelihatan dah rider-rider dari, apa tak tahu ni dari Big Wing Setapak ataupun bukan. Tapi memang banyak lah motor. So aku assume mungkin dia orang dari Setapak ataupun grup yang daripada tempat lain menuju ke Arena Seremban juga. So mari kita nikmati kemeriahan ride ke Desaru. Aku memilih pagi ni untuk lebih santai, tak nak rushing sangat, chilo sangat sebab awal lagi baru 7.30. Sebab diorang punya timing pukul 8, lepas tu dindong-dindong 8.30 kot baru gerak menuju ke checkpoint ke 2 Air Keruh kot, tak silap aku. Kita rapat sikit dengan rider-rider ni, tengok SDV masing-masing. Bila lah aku akan dapat pakai SDV? Oh, ini DV 350 750 BMW. Alright guys, Arena Seremban. Dah sampai Arena Seremban. Kita tengok siapa member aku yang dah sampai. Harap dah ada lah kan. Tidaklah aku keseorangan. Tapi tak apa,
Kita lepak dengan biker-biker ni, tengok boleh buat jadi member tak. Alright guys, sampai Petronas Seremban. So aku baru jumpa 2 orang je geng Prasta. Tapi geng-geng lain dah penuh lah. Pasal motor ada kat sini. Jadi ni dia salah seorang telah tiba. So kita menunggu lagi. Ingat lagi 3 orang kot, tak silap. Morning YouTube. Alright, apa-apa nanti kita sambung atas motor lah. Aku nak lepak-lepak jap. Alright guys, tadi grup-grup dari Big Wing Mustafa dah berlepas. Kan aku cakap ada macam plot twist. Ni adalah plot twist dia. Sebab masing-masing sebenarnya malas nak pergi bike week tu sebab ramai orang kan. So dia orang decide untuk pergi ke tempat lain ni sekejap lagi. Jadi kita orang akan ke iCross dulu, jumpa lagi seorang rider Transapp. So nanti daripada iCross tu kita decide lagi sekali mana kita punya arah tuju. Alright, kita berhenti balik kat sini. Tengok apa apa berlaku. Rosak ke? Kasutnya rosak ke? Rosak ke? Asal? Oh cabut. Oh tapak cabut. Alamak. Kasut cabut guys, kasut cabut, tapak cabut. iCross, okey. iCross biasa ke rasa? Alright guys, jumpa on the road. Aku tutup dulu video ni. Alright. Guys, kita dah sampai Arena Melaka, iCross. Ni dia satu lagi rider. Video. Lama tunggu. Oh ya ke? Tu lah tu. Alright guys, next stop kami dah bincang tadi. Kita orang akan berpecah dengan Big Wing Setapak punya konvoy. Kita orang akan exit ke Keluang, menuju ke Railway Coffee Keluang. Alright guys, kita orang dah gerak daripada tol Keluang tadi, menuju ke kedai kopi Railway Station Taman Tasik kot nama dia. Tu nama penuh lah tu. Alright, so kita orang akan cari stesen minyak, berhenti mana-mana stesen minyak lu sebelum ke kedai kopi tu. Jadi kami memang dah berpecah lah dengan grup Big Wing. Tapi nanti lepas-lepas daripada sini kita orang akan terus ke checkpoint last lah. Apa tu, restoran terapung. Itu ada dalam itinerary Big Wing lah. InsyaAllah kita orang akan pergi sana. Nampak tak plot twist lagi? Tadi aku macam ingat nak U-turn, tapi aku call wife aku, dia macam okey. Tak apa, kita teruskan lagi. Sampai dia call cakap dia dah tak okey. Baru aku patah balik kan. Apa-apa pun bergantung pada family lu. Alright, enjoy the rest of the video guys. Alright guys, sekarang menuju ke Keluang. Belum sampai lagi, tadi minyak. So ada 2 biji atau 3 biji
Sorry, 2 biji. Sorry, bukan 2 biji. 1 biji dah kat depan. 1 biji lagi tadi dia salah jalan. Dia masuk ikut macap ke mana entah. So sebiji lagi akan ke kedai repair kasut. Sebab kasut dia tapak tercabut. So tak syok lah kan ride dengan kasut yang sebegitu. So ada lagi kat belakang. Nanti yang belakang ni dia akan berpecah sekejap dengan kita orang untuk pergi repair kasut dia. Brother Afiq. Aduh, jam mat, jam. Sebab banyak traffic light ni. Dah lah panas. Nasib baik pakai baju mesh. Kalau pakai baju Arish Taichi aku tu, pingsan. Belum decide lagi whether nak pergi Zaru atau shoot pergi Temasek. Kalau kata risau, tadi kita orang brunch dekat Kopitiam tu. Railway Kopitiam dekat Bandar Tasik ke apa benda entah. So dah habis makan. Sekarang kita pergi ke Masjid Bandar Keluang untuk solat Zuhur, mungkin jamak sekali. Dan lepas ni akan terus ke Luang pula dah. Ke Mersing. So plot twist lagi. Aku akan balik kejap lagi. So lepas settle kat Mersing, lepak-lepak, ada beberapa orang lah balik. 1, 2, 3, 4 balik, 3 stay, seorang 50-50. So decide-nya nanti dekat Mersing lah, yang 50-50 tu. Alright guys, aku stop dulu lah, solat dulu. Nanti kita sambung on the road. Alright guys, kami semua sudah selesai solat. So plan dia lepas ni, kita orang akan lalu juga dekat homestay tu. Plot twist plot twist akan datang yang selepas ini adalah kemungkinan semua pun tak tidur homestay tu. Semua pun balik. Tapi semua belum decide lah. Maksudnya kita pergi tengok dulu homestay tu. Sebab kita orang tengok dalam dekat Google itu hari macam tak wujud. Tapi sebenarnya wujud lah, mungkin dia tak update kan. So nak lalu juga kat situ. Lepas lalu situ and then pergi pantai mana entah. Lepas tu pergi lepak minum-minum ke apa. Dan kat situ nanti baru decide yang mana yang nak stay ke tak nak ke kan. Macam aku memang tak lah, memang aku balik hari ni. Jadinya itulah plot twistnya lagi. Padahal dah booking lah tu. Nasib baik tak bayar habis lagi. Baru bayar 50 kot Hafiz cakap. So tengok macam mana. Aduh, punyalah plan ke main lagi kan. Nak tengok Milky Way lah dekat Mersing tu, apa lah, itulah inilah kan. Ujung-ujung semua dah jadi 50-50. Aduh, banyak betul plot twist ride kedai Saru kali ni. Ada. Tapi tak apalah, itulah adventure namanya. Kan. Kalau kita plan lepas tu tersusun je, tak adalah pula cerita nanti. Cerita yang the next ride, apa orang cakap, cerita yang jadi bahan untuk next ride. Aduh, awak betul. Tapi yang paling betulnya adalah Mersing lah dah. Apa ni? Kat mana ni aku sekarang? Keluang ni memang panas gila. Nak kata dia apa? Nak kata dia tepi laut macam tak aku rasa. Tapi panas panas gila. Tak tahulah petang ni nak hujan ke sana. Mungkin nak hujan lah ni. Alright. Jadi kami menuju ke homestay di Congok di Mersing. Lalulah tengok je. Lepas tu entahlah ambil gambar ke apa ke. Lepas tu terus ke pantai mana dah tadi. Jadi aku update lah. Cuma along the way ni nak singgah
petrol station dulu. Ada seorang tadi dia tak sempat isi minyak, so berhenti petrol station sekejap isi minyak, and then terus gerak. First time ni aku pergi Mersing, aku tak pernah pergi, pernah lah pergi Mersing dulu masa nak pergi Pulau Besar, tapi itu macam naik kereta lalu macam itu kan. Macam biasanya kalau aku naik kereta aku memang takkan hiraukan sekeliling sangat-sangat lah. Kalau naik motor ni lain pula. Kita tengok kiri kanan ni. So enjoy the rest of the video. You're half a world away. I trace your pixelated smile just for a little while. Here our words align. A more perfect design. Our love transcends the space in this digital place. And though the miles are long, this feeling is so strong. You are my soul's reply, my own truth amplified. No other mind has known the rhythm of my own. Here our words align. A more perfect design. Our love transcends the Alright guys, kita akan meneruskan perjalanan ke homestay. So far ada yang dah ada yang dah penat sebab panas kot. So adakah akan ada plot twist yang seterusnya? Sama ada rider yang nak stay overnight. Aku pun tengok macam mana. Aku bawa je baju semua kan, dah standby dah. Let's say memang barai tu betul, tak larat, mungkin lah kot stay. Kita pagi-pagi balik. Macam tu. Tengok macam mana keadaan dulu. Oh, lalu tepi hutan ni dah rasa sejuk sikit lah. Matahari pun dah terlindung oleh awan. So dah kurang panas itu, campur angin lagi kan. Rasa lega sikit. Okay guys, lagi around 18 ke 17 17 ke 18 balik. Okay, lebih kurang jarak itu untuk sampai ke Mersing. Aku datang Mersing ni pergi ke Pulau Babi Besar. Jelas, bila aku dah tak ingat. Tapi ada je aku buat video dalam YouTube channel kan. So, siapa yang tak pernah pergi Pulau Babi Besar tu, silalah ke YouTube channel saya dan tengok apa yang ada dekat Pulau Babi Besar. Tapi sekarang aku rasa dah tak panggil Pulau Babi Besar, dia buang babi. Dia just letak Pulau Besar je. Alright guys, kita dah masuk Bandar Mersing. So inilah dia bandar ke Pekan Mersing lah kot, sebab tak besar kan. Inilah dia Pekan Mersing.
Aku leka tadi, lupa nak nak on kamera awal-awal tadi. So lagi 9 minit ke homestay. Kecil je pekan mesin ni, tak besar pun. Tapi tenang. Itu yang paling penting, ketenangan. Alright gang, lagi 1 minit untuk ke homestay. Tapi semua belum decide, nak tidur ke nak balik. Aku rasa ada yang nak stay ni sebab agak barai juga ni. Mana ni? Oh, celah ni. Laju Abang Syam. Return bang, return. Weh, lain macam. Oh, ada rumah. Ada rumahnya. Oh, yang tu. Okey, itulah homestay-nya. Tu di dalam tu. Ni BBNU ke mana? Ni Muhammad ni jadi. Betul. Dia kena tu. Tapi ada yang CDR tu bawa awal ni. Dia kepala tu kan. Oh, kembang tu. Alright guys, tadi dari homestay kita orang decide untuk pergi ke pantai Pasir Lanun. Katanya ada pot ambil gambar yang menarik di situ dan juga ada celup tepung. Celup tepung goreng-goreng. So masing-masing nak lepak makan sikit. Tapi sebenarnya lebih kepada dahaga je. Lapar tu tak sangat. Jadinya plot twist lagi sekali. Aku akan balik ke KL hari ni juga. Jadinya lepas lepak dengan dia orang ni dekat pantai Pasir Lanun, makan-makan, ambil gambar apa semua, akan ada 4 biji motor termasuk aku lah. Tapi 2 biji motor akan pergi ke Simpang Renggam. Aku akan teruslah exit ke tol air hitam. Aku dengan motor belakang ni, tol air hitam. Kemudian lepas tu terus shoot balik KL lah. Maknanya daripada tol air hitam ke KL ni 2 biji motor je lah. Aku macam tak syok lah. Bukan tak syok apa, sebab bini tak tahu apa sihat kan. So ada anak kecil kat rumah. Benda ada anak aku yang lagi 2 orang dah besar. Tapi kesian kot kat bini aku. Jadinya aku decide untuk balik jugalah malam ni. Aku rasa dah okey kot. Dah dapat ride 1 hari ni pun dah okey aku rasa. Alright, aku akan belanja sineri-sineri sampai ke pantai Pasir Lanun. So korang enjoy sampai habis tau. Cuma aku just nak cakap awal-awal, terima kasih kepada subscriber, viewers yang selalu tonton video dekat channel aku. Aku perasan lepas aku buat video ride ni, aku punya subscriber makin naik, view pun makin tinggi. So harap-harap one day aku boleh monetizekan channel aku. Harap korang boleh bantu aku lah. Subscribe itu sesungguhnya adalah percuma. Okay, cuma kalau ada yang korang rasa boring lah video ride ni, boring lah video camping ni, okay, aku minta je sebaik korang komen dekat bawah, bagi tahu macam mana aku nak buat untuk video dan video ride ke apa ke lah. Apa yang aku perlu tambah baik. Korang nak aku punya view macam mana, angle macam mana kan. So
korang komen je lah, nanti aku akan pertimbangkan. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi aku ucapkan terima kasih lah dulu, siap-siap kepada semua subscriber, viewers, siapa-siapa lah yang tengok video aku, yang support, pada kawan-kawan yang selalu komen. Terima kasih. Okay, sehingga berjumpa di dalam video yang akan datang, next video. Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga anda semua sihat-sihat selalu. I laugh the loudest in the room. My story shines so bright. I paint my world in bright perfume and fill your world with light. The life of every gathering, a constant, easy grace. You never know the battering that happens in this space. But when the curtains finally fall and I am left alone, an echo starts to fill the hall, a chill right to the bone. I wear a mask of summer sun to hide the endless night. An ocean of the void has won. I see you start to fall apart. I know that feeling well. I'll come and mend your broken heart and break you from the spell. I saw that look in Chester and in the eyes of Robin, a brilliant, funny jester who hides the pain within. But when the final guest is gone, the quiet starts to creep. I face another lonely dawn with promises to keep. I wear a mask of summer sun to hide the endless night. An ocean of the void has won, but is kept out of sight. I'll be your shield against the rain. I'll be your source of glee, so you will never feel the pain that lives inside of me. This sorrow is a fuel source, a strange and vibrant art. At least this gives us energy to make